dekat Felda Disaji, dan Munira ada mac and cheese, nasi kerabu semua. Munira rasa terima kasih kepada kakak Munira sebab dia dapat jemputan untuk ke sini. Menu dekat Felda Disaji ni terlalu banyak untuk Munira pilih. Jadi Munira macam lambang mata untuk pilih apa yang Munira nak. Jadi Munira kat sini Munira ambil sikit-sikit je sebab Munira nak rasa kesemuanya. So that's why Munira ambil sikit-sikit. Kat sini ada band juga, band menyanyi-nyanyi. Jadi kat sini Munira akan makan sikit-sikit dulu, dan kalau Munira lapar lagi nanti Munira akan beli macam-macam Munira akan ambil. Kat sini ada kuih banyak sangat lah. Munira ambil sikit-sikit je dulu. Yang paling Munira suka adalah mac and cheese sebab Munira dah lama tak makan. Nasi kerabu pun Munira dah lama tak makan. Now of course air jagung. Kat situ tengok, look at the band. Korang semua berbuka puasa dengan keluarga Munira, keluarga korang, dan Munira doakan supaya rezeki ni diberi rahmat, okey? Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton video Munira. Selamat berbuka semua, bye bye.